Okey, Assalamualaikum. Selamat malam pada semua rakan-rakan dikasihi. Seperti yang hampa tahulah, dalam kisah mitologi tamadun Yunani mungkin sudah terkenal tentang water Zeus dan dewa-dewi Olympus sekalian. Berdasarkan penelitian dan penyelidikan saya terhadap tamadun Yunani purba, terutamanya adalah kepercayaan mitologi. Dalam sosial, kepercayaan masyarakat Yunani purba dulu terbahagi pada dua, iaitu versi pencerahan dan versi kegelapan. Dewata Olympus seperti Poseidon, Zeus, Artemis, Apollo dan yang lain-lain itu mungkin versi pencerahan ataupun versi kebaikan. Okey, ada satu lagi dalam kepercayaan masyarakat tamadun Yunani purba, iaitu versi kegelapan. Sekarang ni kita memasuki zon rem berat ataupun zon bacaan berat. Dalam versi kegelapan ni dia diketuai oleh Dewi Nyx, Dewi keabadian malam. Mungkin semua orang akan cakap Zeus ni adalah dewa paling terkuat di antara dewata lain yang ada dalam Olympia ni. Tapi tahukah hampa dia ada satu lagi yang dia sangat-sangat takut selama ni, iaitu Dewi Nyx. Okey, kat dalam dunia mitologi tamadun Yunani purba ni ada satu-satunya entiti yang sangat ditakuti oleh Dewa Zeus. Siapakah dia? Iaitu Dewi Nyx, iaitu Dewi Kegelapan Abadi, Eternal Night. Okey, untuk konten yang akan datang saya akan kupaskan tajuk bacaan berat ni ataupun dikenali sebagai rem berat. Apa sila nantikan dan sila follow, like and share konten daripada Roti Bersuara Channel. Stay tune. Assalamualaikum, selamat malam. Bidang mitologi, dengar boleh, baca boleh, percaya jangan.